Susul masuk Plaza Tol Bertam arah selatan daripada Bertam ke Sungai Dua. Selalu berlaku kemalangan dekat sini. Pagi ni saya rasa saya tahu punca kemalangan kerap jadi kat sini. Ia mungkin berpunca daripada motor yang laju kalut-kalut nak masuk lorong kecemasan macam motor depan ni. Dengan kelajuan yang macam tu, sepatutnya dia boleh guna lorong kanan. Saya yang bawa motor tak berapa laju pun saya guna lorong kanan untuk memotong di kawasan macam ni. Tapi ramai penunggang motor tak berani guna lorong kanan untuk memotong walaupun mereka laju. Dalam video ni saya buktikan saya boleh potong guna lorong kanan dengan selamat walaupun kelajuan saya lebih kurang dengan motor tadi. Dan saya masuk balik kiri dan bawa pada kelajuan biasa balik lepas saya selesai memotong. Ini adalah teori saya. Apa pandangan anda? Sekian.